Manis adinda sudah diutus di tepian perdu menyulam kebaya. Keramat pantun takkan terputus, pantun lakonan penerus budaya. Hai Kopi dan Culture. Alright. Hai Kopi dan Culture. Hai Kopi dan Culture. Assalamualaikum and welcome back to another episode of Kopi and Culture. Hari ni kita kat mana Katul? Katul pula. Rindu Katul tak ada hari ni. Kisha. Kisha, kita kat mana Kisha? Alright, istimewa episod Kopi dan Culture pada hari ini kita berada di pertandingan pantun bertemakan peribahasa di RB Highcom bersama Harian Metro. Dan hari ini adalah peringkat akhir. Peringkat akhir untuk sekolah-sekolah di Negeri Selangor. Jadi ada dua finalis sekolah yang akan bertanding sebentar lagi. Sekolahnya? Konsep dia best tau hari ni. Dia bukan pantun biasa-biasa 2-3 kucing berlari main sama peminat kopi dan culture seorang tak ada. Hari ni dia pantun lakon. So kalau orang pernah tengok macam ala-ala sepatu tu kan, dia akan macam tu, ada nyanyi-nyanyi sepatu sikit. Sepatu reunion apa tu yang apa tu kan, macam tu. Dia ada nyanyi-nyanyi sikit. Dua sekolah yang telah melepaskan diri ke final adalah SMK Bukit Jelutong dan juga Sekolah Agama Menengah Bestari Subang sekolah Jaya. agama terror dia orang. Bergetar-bergetar. Bagus. Alright. So apakah hadiah yang bakal dimenangi oleh okey. Ada macam-macam apa nama cash prizes lah, definitely cash prizes kepada students, kepada sekolah dan sebagainya. Dan kita juga ada satu hati kepada 8 sekolah yang berjaya ke peringkat semifinal pada 2 minggu lepas. Menarik. Dan orang dapat ni ke Imas? Uish, itu kalau itu saya akan membantu sekali. Saya akan bantu sekali. Diorang dapat test drive di bawah. Sebab kita membuka booth-booth pameran untuk bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Kita ada Puan Imas untuk cuba bawa dulu. Diorang kena test drive dulu. Siapa lagi ada dekat sini yang subsidiary kita? Subsidiary kita selain daripada Ion sendiri untuk kenderaan test drive, kita ada juga Bank Muamalat yang juga membuka booth. Actually Bank Muamalat merupakan salah satu pada rakan strategik kita juga kerana mereka untuk kan dia dapat cash prizes untuk anak-anak ni kan yang akan menang, mereka akan buka akaun bersama Bank Muamalat untuk dimasukkan insentif kemenangan mereka itu. Selain daripada itu, kita ada juga di RB Highcom University, di sekolah menengah kan. Nanti mungkin akan melanjutkan pengajian ke pengajian lebih tinggi, iaitu di RB Highcom University. Ada peluang dapat sponsor lah. Gitu. Kan? Mana tahu kan? kena buat beberapa tu lebih-lebih lepas ni. Betul. Dan kita ada juga daripada Pos Malaysia di mana mereka akan menjual stem-stem mereka dan boleh buat terus stem muka saya, stem kopi dan culture. Macam tu. Stem kopi dan culture kita boleh buat. Menarik tu. Kita buat dan kita boleh bagi kepada next pertandingan. Very good idea. Good idea. Tiba-tiba brainstorming kat sini. Lepas tu apa tu? Hari tu sepatutnya final dia diawalkan pada 29 hari bulan September sepatutnya kan. Tapi namun begitu salah seorang pada sekolah pelajar dan salah satu sekolah lah unfortunately terkena influenza dan mereka dicutikan, dikuarantinkan di rumah. Sekarang diorang dah kembali beraksi dan bolehlah ke pentas akhir. Ya, insyaAllah hari ni kita akan tengok pantun-pantun yang menarik. Dan aksi-aksi menarik, dan juga kita akan saksikan siapa bakal menjadi juara peringkat negeri Selangor. Betul. Okay, saya nak jual lah. Nak jual? Alamak. Kucing berlari. I'm not ready. Main nak sama, saya jual boleh. Main nak sama jika seorang 2-3 boleh ku cari. Main nak sama peminat kopi dan culture ku. Semuanya lah, bukan seorang. Gitu. Fix loading sekejap sikit. Bagi ni okey, sambil tu fikir. Pergi ke kedai, pergi ke kampung mencari perigi. My pantun is not ready. Macam itulah dia. Okey. So nanti kita saksikan snippet-snippet daripada pantun hari ni, dan juga kita akan, kalau kita dapat, kita try interview juara
pantun hari ini. Okay? Kan? Okay, bye. Naik perahu ke Kuala Kedah, dalam air berbayang wajah. Selagi anak muda bermadah, pantun tak mati, budaya tak rebah. Selamat pagi Cikgu Syafiq. Selamat pagi Cikgu Syafiq. Baik, selamat pagi semua. Silakan duduk. Apa khabar semua hari ni? Sihat? Macam mana? Azrul. Sini. Oh, ni kat sini. Ya Allah, kami tak jumpa. Irfan. Danish Aiman. Oh, Aiman. Betul tak jumpa dengan semua ni. Apa khabar? Sihat? Kenapa tak jawab tadi cikgu? Saya tolong. Saya kat dapur memasak. Okey, ada makan sejam kita. Juaranya ialah SMK Bukit Jelutong. Termasuk naik juara ialah sampai Starling Subang Jaya. Dan silakan naik juara untuk menerima hadiah bersama kami berhormat. Naik juara penyumbang rumah RM2 suasana CJL Kemal Jelutong. Salam dengar Malaysia. Senyuman kejuaraan untuk SMK Bukit Jelutong. Okey, pertama sekali kami ucapkan tahniah kerana mencapai tempat ketiga. Terima kasih. Boleh kami tahu sejak bila mula preparation ni? Jadi preparation kami bermula pada tahun lepas sejak kami kenal sesama sendiri daripada kelas sastra, aliran sastra. Jadi yang di situ kita orang dapat belajar pasal pantun, and kita orang bekerjasamalah membentuk satu kumpulan. Oh, baru berkenalan terus satu tim terus menang tempat ketiga ya. Okey, jadi selalu wakil sekolah mungkin ada program pantun di tempat lain ke ataupun peringkat sekolah ke?
Tahun lepas ada juga kami menyertai peringkat negeri kan? Peringkat negeri tempat keempat. Alhamdulillah. Tempat Ketiga keempat. juga. Yes. Ketiga. Okey, ketiga. Baiklah. Apa rahsianya baru disatukan dan kemudian terus mencapai kemenangan. Apa rahsia yang korang rasa daripada tim korang? Rahsia sejujurnya kami tak ada rahsia. Apa-apa pun semua bersama-sama. Belajar pun bersama-sama. Jadi semua segala ilmu yang kami kongsikan semua bersama-sama. Jadi rahsianya kerjasama. Betul. Okey, mungkin di tingkatan berapa kalau boleh saya tanya? Di tingkatan berapa kalau boleh saya tanya? Tingkatan 5, tingkatan 3, 4, 5. Okey, jadi boleh kata senior year lah. Apa harapan dan pesanan kepada tim-tim junior yang mungkin baru join sekolah korang, yang kalau ada minat ke tapi malu-malu, apa nasihatnya? Nasihatnya adalah mereka yang baru nak join ke Pesta Pantun, bolehlah bergerak aktif dalam bahasa-bahasa baru, cari sendiri ilmu-ilmu yang terpapar dalam media sosial semua, ataupun bertanya kepada orang-orang yang berkaliber tentang perkara-perkara inilah. Jadinya kita sebagai senior-senior pun boleh tunjuk contoh yang terbaik kepada diorang, ajar sedikit serba sedikit tentang pantun ini kepada mereka juga. Baik, nanti kalau akan ke Menara Gading mungkin akan teruskan ke tradisi pantun ni? InsyaAllah. Okey, boleh tanya first of all Tanya, kami daripada DRB Highcom, tim podcast Kopi dan Culture, dan akan merangkap naik juara pada hari ini. Boleh kami tahu sejak bila preparation ni bermula? Kalau nak tahu, preparation tentang pantun ni bermula daripada beberapa bulan sebelum pertandingan ni diumumkan. Bukan, maksudnya dah umum tu kami terus macam ada pertandingan pantun lah, lepas tu kita orang cari orang, terus kita orang berlatih untuk rakaman yang fasa 1 tu. Okay. Lepas tu untuk fasa 2 apa pula? Kalau fasa 2 tu korang ada expect tak korang akan tersenarai sebagai 8 pasukan yang terbaik? Sebenarnya awalnya kami ada expect jugalah, sebab yang bagi tahu result ni Daniel Syaiman, cikgu dia macam bagi tahu kami lepas tu itulah expect. Alhamdulillah. So preparation untuk menjadi 8 pasukan yang terbaik tu ke peringkat quarter final dan semi final tu macam mana? Sebab kami sekolah special, sebab antara 88 tu kami je sekolah asrama. Jadi kita rasa kita punya latihan tu memang macam setiap pagi, petang, malam semualah kami berlatih. Yang penting round the clock lah. Round the clock lah. Ada expect tak korang akan ke final? Yang tu luar ekspektasi lah. Dia macam bagi saya dia macam aturan tu sempurna sangat. Kalau kita lawan tu macam mungkin lain result dia. Semuanya tingkatan 5? Saya tingkatan 3, yang ni tingkatan 3, dan hujung sekali tingkatan 2. Okey, apa harapan kepada adik-adik junior mungkin yang baru masuk sekolah korang untuk mula berpantun dan sebagainya? Okey, harapan saya kalau dah ada bakat tu teruskan je, sebab pantun ni macam kan warisan bangsa. Siapa lagi nak martabatkan selain kita anak remaja ni? Jadinya teruskan je kalau dah ada bakat, jangan malu-malu. Okey, baiklah. Naufal, pernah expect tak yang akan dapat jadi pelakon terbaik ke dah lama rancang tapi semua lalai? Sejujurnya tak pernah expect lah dapat pelakon terbaik, sebab sehari sebelum tu memang saya rasa saya dah paling yang tak dapat kecap, yang paling skrip pun entah macam mana. Saya expect rehearsal semalam? Rehearsal semalam pun cakap laju. Malam tadi minum apa? Rahsianya makan sate daripada Cik Kintin. Lepas tu banyakkan doa kepada Allah lah, sebab apa-apa pun kita kembali kepada Allah SWT juga. Alhamdulillah. Tanya, saya cakap sekali lagi, boleh tolong cakap hai. Okey, sebelum tu Tanya sebab menang pada hari ini, dia nak tanya apa persiapan dia, daripada bila mula persiapan dia? Bulan 8 dalam bulan 8, bulan 7 macam tu. Bulan 7 macam tu. So persiapannya di sekolah, after school semua adalah ada lebih masa dan sebagainya lah. Okey, bila tersenarai dalam 8 sekolah yang terbaik tu, apa perasaan masing-masing? Memang tak sangka. Lepas tu macam terus jugalah. Korang ada terfikir tak yang korang akan sampai ke peringkat final pada hari ini? Peringkat final? Pertama sebenarnya tak expect dengan dapat peringkat final, sebab orang-orang lain semua pantun berhebat-hebat. Memang. Kita sangat happy lah bila dapat masuk final dan kita menang juara. Okey, apa harapan korang pada junior? Mungkin Zara baru tingkatan 1 Okey, Zara mula pantun daripada umur berapa?
Memang tahun ni. Memang tahun ni. Mula-mula terus join, terus masuk final, terus menang. Okey. Apa harapan pada mungkin yang dah tingkatan yang lebih tinggi? Apa harapan pada junior-junior untuk pupuk semangat diorang untuk masuk pantun? Jangan berhenti untuk berusaha. Lepas tu jangan takut untuk cuba. Jangan takut untuk cuba. Lepas tu apa-apa pun itulah yang terbaik untuk kita lah kan. Okey, Insyirah tahniah menjadi pemantun terbaik. Expect tak nak dapat jadi pemantun terbaik ni? Tak sebab ramai sangat yang pada pantun tadi. Okey, jadi apa nak minta hadiah daripada mak ayah ni dapat pemantun terbaik ni? Tak tahu. Nak melancong ke mana pula ni? Indonesia. Okey. Tahniah dan kami doakan semoga hadiah diberikan digunakan sebaiknya dan sebagainya dan pupuk semangat pemantun-pemantun di sekolah anda juga. Okay? Alright. Okey, Kisah. Baiklah, kita dapat lihat semua ragam-ragam pelbagai jenis ragam pelajar, juri, persembahan pantun lakon sendiri dan sebagainya. Sangat menarik. Jadi sekali lagi kami bersiaran di mana? Pertandingan pantun bertemakan peribahasa di Dewan Bahasa dan Pustaka. Pertandingan ini adalah anjuran DRB Highcom dan Harian Metro. Kami di Kopi dan Culture mengucapkan tahniah kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jelutong dan juga Sekolah Agama Menengah Bestari Subang Jaya atas kemenangan abadi yang kita boleh abadikan kemenangan ini sampai ke anak cucu gitu. Sangat menarik pantun mereka, lakonan mereka. Teruja saya tengok. Teruja. Jadi boleh lepas ni kita boleh buat pantun lah. Kita pun nak berlakon. Kita masa lalu berlakon. Itulah dia. So semoga kita jumpa lagi di lain acara. Kopi Culture Tips. Kisha nak bagi pantun lagi? Macam biasa. Okey. Padi segenggam disirami embun, disimpan rapi di dalam lumbung. Pantun peribahasa indah tersusun, warisan budaya kekal didukung. Mari kita martabatkan bahasa Melayu. Pergi. Saya pun ada. Ada. Kena bagi. Pergi ke pekan membeli ikan sebelah. Kita tunggu pantun daripada Nabilah. Nabilah kena bagi pantun. Nabilah lagi ada tak? Nabilah gini. Alright, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Kopi dan Culture. Bye-bye. SMK Bukit Jelutong. Kami juara.